Hari ni aku bawa lagi Myvi aku ni. Kita pergi tukar sport rim yang baru. Bukan apa, kali ni aku rasa macam nak tukar selera sikit. Sebab sebelum ni aku pakai Wellforge ni. Dia punya spek rim ni 17-7JJ ET40. Kedudukan dia memang dalam fender. Kalau korang tak nak ada masalah sangat, ini spek yang patut korang pakai. Tapi itulah, bagi aku lama-lama aku rasa bosan pula. Sport rim yang aku ambil kali ni SSR Type C, color glossy silver. Dia punya spek 17-7.5JJ ET38. Sebab kali ni aku punya selera tu nak bagi looks dia tu white sikit, barulah nampak belanja. Pun Myvi ni kan fender dia besar. Setakat 7.5JJ ET38 ni pejam mata je. Lepas tu untuk rim lama ni aku trade in tayar je aku pakai balik. Sekarang ni aku pakai 195. Tapi sebenarnya Myvi kalau nak cantik kena pakai 205. Tapi itulah, harga tayar 17 inci ni walaupun brand China, harga dia membagi weh. Sebab tu lah jenis aku tak demand tayar China ke tayar apa ke, semua aku pakai. Kadang-kadang tayar China ni ada je yang perform, korang je yang tak pandai cari. So rim baru pun dah siap pasang. Daripada looks yang lama macam ni, boom, terus bertukar kepada looks yang baru. And then untuk adjustable belakang ni aku dah turunkan satu jari. Untuk depan ni pun aku turun lagi satu jari. So inilah looks Myvi aku yang sekarang ni. Sebab jarang aku tengok orang pakai SSR 17 dekat Myvi ni. Korang rasa macam mana? Okey tak?